Don't forget to subscribe to the channel, like the videos, turn on notifications, leave a comment, and share the content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Okey. Jadi bertemu lagi kita untuk sesi membawang ketiga. Okey. Jadi kita dah kongsi berkenaan dengan tanaman bawang bak. Okey, di mana ladang tanam direct dekat batas. Yang kedua, saya dah kongsikan berkenaan dengan sistem pre-nursery dia, di mana ladang tanam semai benih tu dapat dalam masa sebulan apa dia punya sistem pest and disease, dan dia baru transplanting pergi dekat greenhouse. Okey. Jadi pada hari ini kita berada dekat greenhouse dia sendiri, tuan-tuan. Okey. Jadi ini adalah greenhouse dia, tuan-tuan, nampak? Greenhouse, di mana greenhouse ini dah kali kedua lah kalau mengikut kata ladang dia punya harvesting. Jadi jom saya kongsikan sedikit berkenaan dengan penanaman bawang di greenhouse. Jadi tuan-tuan, okey, boleh tengok kat sini. Ini adalah penanaman bawang di greenhouse. Ladang masih sama lagi. Dia menggunakan 4 baris. Tapi special sikit kat kawasan ni, dia gunakan, kalau tuan tengok medium dia, dia gunakan ada sekam padi, peat moss dan juga tanah lah. Okey, nampak kat sini? Dia ada campur kat sini. Ini adalah dia punya medium tanaman untuk bawang bagi bagi sistem di greenhouse ni. Jadi tuan nampak dia punya tanaman bawang ni lagi beberapa hari nak harvest, tuan. Okey, nampak? Sangat cantik bawang dia semua. Okey. Okey. Jadi sistem watering dia semua sama, cuma tuan boleh tengok kat sini, dia ada tu lah. Dia gunakan kipas tu untuk memastikan dia kontrol suhu dia, di mana kipas tu dihidupkan waktu pagi dan waktu petang. Okey. Jadi dekat sini kalau mengikut kata pengurusan, satu batas ni ada lebih kurang 4 baris ni sebanyak 580 lah. Satu batas ni 580 dia punya bawang. Okey, bak dia. Lepas tu satu ni, tuan, satu ni dia akan menghasilkan lebih kurang maksimum 5 bawang lah, bawang kecil ni. 5. Jadi di mana satu berat bawang tu dalam estimate 20 ke 25 gram berat dia lah. Jadi tuan boleh tengok kat sini. Okey, banyaklah ni. Okey. Jadi saya diberi kebenaran oleh pengurus untuk review, dan dia cuba, dia minta lah kita try cabut satu bawang. Jadi kita try ni, tempat ni cantik. Kita ambil satu lah dekat sini, nampak ni. Okay, ini adalah satu bawang. Tuan tengok, nampak macam ada 3 kan. Kita cabut lah. Nampak daun bawang ni macam cantik je kan. Okay, jadi kita try cabut, try harvest, sebab lagi 3 hari dia dah harvest pun. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi tuan, kita nampak kat sini ada 3 macam ni 3 bawang lah. Bawang ni ada 3 kat sini, tak nampak? Okey, saiz dia agak sesuai lah untuk kategori daun bawang kecil kan. Jadi cuma yang ini rumpun dia ada 3 lah. Tuan-tuan tengok kat sini. Ni ada 3, sini ada 3. Cuba kita tengok ada tak 5 ni. Okey, ni mungkin ada 5 tapi mungkin kecil sikit. Okey, bagi tengok lain. Yang ni nampak? Yang ni ada 5. Okey, yang ni ada 4. Cuba saya dapat sikit. Nampak ada 4. Nampak tuan? Okey, ni ada 1, 2. Okey. Tapi yang ni yang saya harvest ni ada 3. Okey, jadi inilah hasil dia. Bawang yang dia harvest di dalam greenhouse. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, dia estimate satu bawang ni dalam 20 ke 25 gram. Satu rumpun 3, paling tidak pun saya nampak ada 1, 2, 3 dan ada juga 5 lah. Okay, nampak macam ni, cantik tu, nampak? Solid. Ni pun sama, solid juga. Ni pun solid. Okey. Yang sini semua memang cantik lah. Dia punya pembesaran dia. Jadi yang ini sama juga. Satu greenhouse ni, kalau mengikut kata ladang, dia boleh menghasilkan sehingga 900 kilo. Okey. 900 kilo guys. Okey, cantik. Memang nampak cantik. Jadi dengan adanya sistem ni, ladang sekarang dia dah buat SOP dia.
dan dia juga tengah menambah baik dia punya sistem supaya costing dia boleh lebih dijimatkan, dan juga dia tengah mencari formula yang baik untuk dari segi dia punya medium, dari segi dia punya sistem watering dan sebagainya lah, pembajaan dan sebagainya. Termasuk jugalah sistem-sistem yang ada dari segi pengudaran dan sebagainya. Okay, jadi cost wise Ladang tak kongsi lagi, tapi sebagaimana yang Ladang cakap, untuk kawasan yang direct tanam tu, direct planting dekat batas, dia adalah lebih jimat. Lebih jimat. Okey, cuma dia ada faktor-faktor lain lah yang akan mempengaruhi dia punya pengeluaran ataupun dia punya kesihatan bawang tu sendiri. Okey, jadi saya sebagai seorang sahabat kepada pengurus ni, saya mendoakan dia, sama-samalah kita mendoakan supaya usaha sahabat saya ni dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semoga apa benda yang dikongsikan pada hari ini mendapat mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kemudian boleh berkongsi pula dengan orang lain demi untuk keterjaminan makanan negara. Okey, jadi sekian saja daripada saya dalam isu dan juga sesi membawang pada hari ini. Semoga apa yang dikongsi memberi manfaat. Jadi kalau memberi manfaat, semoga tuan-tuan dapat kongsikan bersama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.